Kesayangan Kak KM. Kak KM nak ajar korang masak nasi hujan panas. Apa yang perlu kita ada untuk kita nak tumis darat. Di sini memang beras yang kita dah basuh bersih. Tinggal kita nak tumis, asing dan masukkan. Lepas tu apa yang kita ada adalah bawang putih, bawang merah, halia, daun pandan, 4 sekawan. Kak KM nak pesan dengan korang, 4 sekawan ni tak boleh lebih. Okay, jangan over korang pakai sebab nanti dia akan rasa dia akan lebih besar, lebih banyak rasa herba ni, kita tak nak. Lepas tu mesti ada susu cair, mesti ada QBB minyak sapi. Okay, so kita start, kita nak tumiskan minyak sapi ni dengan barang-barang ni semua. Now, okay, tu dia. Kita tak pakai minyak masak pun, kita pakai hanya minyak sapi QBB ni. Tak payah korang nak tunggu dia hancur pun. Terus masukkan 4 sekawan ni. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan bawang putih, bawang merah, halia. Masukkan daun pandan. Okey, tumiskan dia. Jangan menggelabah, nak api besar-besar, tak payah. Dia steady je, okey. Api ngam-ngam je macam tu. Kalau korang rasa tak cukup minyak sapi ni, ambilkan dia. Kita yang buat dia, tak ada masalah pun. Okay, tak ada hal pun kalau nak masukkan lagi. Dia lagi banyak, lagi sedap sebenarnya. Tinggal lagi kalau orang pakai sikit-sikit. Okay, jangan lupa letakkan cube ayam waktu kita tumis. Alright. Okay, kita punya beras hari ni 13 pot. So nisbahnya 13 juga cawan susu dan air ni lah. Okay, 1 2 3. Okey, lepas tu air ni sampai lagi 10. Maknanya ngam. Okey dah, panas-panas. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Korang nampak tak? Nampak tak pertama kali punya masak? Okay. Wow. Okey, so kita nak lubang-lubangkan dia. Lubang-lubangkan dia. Untuk kita nak letakkan color cantiknya. Bau sedap tak ni? Sedap. Kan? Wangi. Macam bau akak. Takkan aku bau nasi kan kalau dia lebih. Sedap ni. Oh, macam tu Kak bagi color. Oh my god. Okay. Kita nak pakai color merah pula. Okay, stop dulu. Okay. Abah. Abah terbaik, Abah. Abah. Terima kasih, Abah. Kita nak buat solat hajat malam ni. Ada kipas tak dah? Ira, kipas? Belum siap. Kipas lipas. Bah, makan nasi dulu. Makan ayam. Salam, Bah. Adik. Baiklah, sponsor by Ira. Thank you, Ir. Dessert kaya. Ya, dessert dia bukan biasa-biasa. Dulu dia pernah sponsor juga. Dulu dia bagi curry puff dengan donat. Tapi sekarang bila dia pakai BMW, dia dah bertukar pavlova. Aku tukar kan. Apa? Aku jamu orang telur masak tu kan. Masak sambal. Tapi waktu kau kaya tu Kal, kau masak lemak. Kita ingat kan, mana pernah kita lupa Kal jasa-jasa orang. Adik, kam. Ni dia bihun, Hani sponsor. Kuih Kak Lydia, Kak Uji sponsor. Buah Kal. Mak. Tu dia sedapnya. Terima kasih Hani. Senyum. Dia baik. Dia dah besar, tahun depan nak sekolah kan? Besar kan? Memang dah baik sangat kan? Sayang Menda tak? Sayang? Oh, sayang sangat. Sayang sangat kan?
Papa cakap adik apa, Dik? Bidadari Papa. Bidadari bapa. Alah. bidadari Nanda juga kan. Kau ngadik. Geram. Ini ambil iPad. Cinta. Taruh kat belakang baju tu. Boleh lah tu. Kau lawak lah. Kita di situ kat Idam. Khabar lagi khabar. Dan rambut Mana? Rambut dia. Ni apa hal kau rambut macam ni? Sekarang kita nak selawat ke atas Nabi. Selamat. Ya, sempena Maulidur Rasul. Kenapa? Kenapa ni? Alah. Tak payahlah pakai tudung. Dah habis semayang ah. Nabila, kau kenapa? Dia tak habis lagi solat hajat. Cek puting dia. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Dekatlah sikit dan dia dengan mak tu. Happy family. Rania tak cinta. Bukan mak tu. Allah masuk Sayyidina Muhammad. Allah. Allah. Tu dia paling sedap. Paling sedap. Dia cair di mulut. Cair di mulut korang. Ya Allah, sedapnya na'udzubillah. Yang cepat lah makan lah. Abang Man kata order lah lagi yang sedap yang. Ni Hani yang belanja. Korang kena makan. Sedap sangat. Boleh order. Dekat siapa ni? Apa yang Hani angguk-angguk ni? Apa order lagi? Ha? Apa order lagi? Ni ha. Mak rasa mak. Sedap mak. Rasa mak. Dah rasa. Rasa tadi. Sedap kan? Kali dia bagi. Dah jadi unar tu ke mulut. Apa hal? Akan nama lah. Mamai. Stewardess. Oh, terbaik. Abang Maman buat air sedap. Air sedap. Kacau sikit yang. Air sedap. Bila kita nak buat bakar-bakar yang? Itulah, gila-gila je Mama. Ais kesek kan tadi. Baik, Papa. Kata dia.